Bonda Rozita Ibrahim tunjuk rumah lereng letak perabot lama dekat sini. Selain itu, bonda tunjuk juga rumah tong gas yang boleh memuatkan 3 tong besar. Ni adalah rumah lereng, saya panggil rumah lereng ni. Atasnya ialah tempat anak saudara saya. Cantik rumah ni. Ini saya gunakan perabot-perabot saya yang lama-lama saya letak sini. Nanti dekat sini saya buat beranda. Beranda ni sangat cantik. Atas sini ialah tempat basuh pinggan kalau buat majlis kerakyatan, keluarga, stoki saya, kawan-kawan terdekat. Ni rumah saya pun ada event. Sampai kat bawah tu nanti you all akan tengok macam mana saya tanam hasil kebun saya. Version seorang korporat tetapi petani. Ni hari ni saya rajin buat story kan. Tong gasnya ada 3 biji. Tengok. Buka tong gas ni. Macam ni ti. Tak berhenti nak buka saya. Ni. Tong gas saya. Macam mana nak tahu gas habis? Dia punya tu. Ini. Semua turun ke bawah. Ya, semua dah habis. Semua tu turun ke bawah ni. Lain kali kalau dah tahu ti macam tu, gantilah 2 tong. Jangan sampai tunggu ke bawah. Ya? Ni nanti bersihkan ni ti. Kotor ni ti. Bersihkan bawah tu. Sapu. Okey. Ni